Okey, pemandu Betul mantap. Masih okey Okey. Air masih boleh tahan lagi Dah sampai dekat parking kereta ni. Mana Vic? Mana Vic? Diomain. Pergi Diomain. Aku pun tak pernah pergi. Bos ajak pergi, kita nak manja. Dia menunggu lagi. Tunggu apa ni? Bos. Bos belum sampai. Lambat betul lah. Aduh, Melayu. Dia mengunyai. Tunggu siapa? Jalan, mancing. Pulau. Habiskan duit company. Habiskan duit toke. Layan toke, itu toke merajuk. Okey Tak, kena sidai. Tahu kan? Pembakar semangat. Masalah kena sidai ni. Aku pun tak pasti. Dia kena sidai mana dia semangat gila. Kita sekarang ni nak pergi bercuti. Yang penting tak kupau. Cuti sambil tak kupau. Pulau Tioman. Jangan genang. Allah, rusak mataku. Allah Akbar. Tiket. Tiket wayang. Masuk ke tempat feri. Ada mood tak ada. Oh, tak ada dia kata. Tak tahu apa yang tak ada moodnya. Ya. Tak cukup tidur ke apa tak tahu. Maintenance kau orang ni mainnya teruk. 154K kita kat sini. Di berapa ni? 160. Dapat duduk Dapat. Pakai dah jaket Tak sini sebelah B 158 ni 58. Ni Yes. Okey. Okey. Nombor kurang gula. Dah sampai dah guys. Aku rasa mampu sebab dua atas. Sekarang ke 11.43. Lagi 2 jam kita jumpa di pulau ya. CEO 2 jam lagi. Tak tahan, macam-macam tak tahan nak berasap. Jangan ngantuk dan tenang ke belakang ni. Okey. Mantap. Baru stay berdestinasi Kampung Genci Batiaman. Kita tengok view dia. Okey. Baik. Sampai dia sampai Batiaman dia Tengok ikan kat bawah tu. Ikan apa? Left. Ikan seruak. Kita nak hantar beg dulu. Ni apa dipanggil? Gerabak. Tut. Tutut. Padang. Badang. Kau badang besar je tau orang panggil badang tau. Susun beg dulu. Sampai Tioman lah. Lupa dekat ada mana. Lah sampai lah Selamat. Okey lah. Pening melotak ni. Benar. Orang relax je. Aku bawakan badang ni nanti pergi tempat bilik tu. Mabuk tak? Mabuk lah. Mabuk eh? Lapar. Ha? Mabuk? Dah biasa. Dah biasa? Ni kali ketiga kat sini. Oh, you cantik babe. Aku dah ada plan dengan Poji. Plan apa? Betul, kita saksi.